Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang. So video ni aku nak review di kampung sebiji kereta fantasi, tapi aku beli juga sebab dia punya cutting macam Dodge Challenger ataupun Dodge Charger lah. Okey. So kereta yang fantasi aku nak review ni Revenger ST. Yang ni Revenger ST tapi kereta fantasi lah. Okey. So jom aku review dekat apa kereta fantasi ni, dia punya detail macam mana. Alright gang, so ni aku nak review dekat apa kereta fantasi. Dia dah macam yang ni muscle car, buat jenis ni muscle car fully muscle muscle mana okay. So aku beli kereta ni sebab dia cutting macam Mustang, Dodge Charger, Dodge Challenger. Design dia lebih kurang macam tu lah. Aku pun tertarik nak beli kereta ni. Okay. Untuk soft corner kereta ni memang belajar lah. Sebab kereta fantasi ni dalam RM5-6 Yang ni bukan harga betul dia. Yang ni apa, ada J-hook. Ni contoh kalau ada J-hook lah. Tu. So kita tengok dia punya detail kereta. Kita zoom sekejap. Okay. Cantik walaupun dia fantasi kan, tapi dia punya design dah macam real car dah. Coloring, ada livery Hot Wheels kat situ. Sport ring compound. Depan kecil, belakang besar buat size dia. Okay, depan punya detail ada, livery atas ada, livery coloring satu lagi part dia coloring je aku beli tu. Okay, so atas ada chrome, base plastik. Revenger ST. Kereta ni kalau main dekat track mesti sedap sebab berat tau. Okay. Tahun bila kereta ni? Kita tengok. Tahun 2025. Mattel. Tu 2025. Ini made in mana? Okay, ini made in Malaysia tahun 2023. Okay, so siapa nak buat collection kereta kereta fantasi tapi seakan-akan kereta real car, boleh consider beli ataupun collect kereta ni lah. Yang ni buat loose cantik lah, nak buat loose main-main kat track kan, boleh sangat ni. Cantik masuk car, model J-hook lah. Yang ni aku rasa nanti aku nak buat loose kereta ni, nak buat main diorama parking kat sini kan. Sebab cantik. Yang ni tak ada lah rasa terkilan kalau nak buat loose sebab harga RM5-6 kan. Cantik. Lampu tak ada lah kereta fantasi ni. Yang kebukaan ni dia pun ni. Ni bagi lampu, detail lampu pun okey juga tak ada lampu Kita tengok bahagian dalam lah. Dalam tak tengok lagi kan. Okay, detail dalam warna chrome Seat dia warna chrome. Boleh kaki custom boleh buat cantik. Okay, so siapa nak beli muscle car ni, aku tak link Shopee kat bawah ni, boleh dapat situ. Okay, kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana Ca pagi ni.